Ni nasi lemak dengan kuih kari pap. Wah, terima kasih ya, Ros. Sama-sama. Diamlah. Kacau saja. Mau makan apa, Ros? Roti canai ada, roti telur, roti bakar, roti sari, roti tisu, Kita roti... orang nak minum je. Minum? Teh tarik ada, teh ais, kopi kurang manis, kopi ais. Kita orang nak susu segar. Akak air kosong. Betul-betul. Okey. Ros, ini nasi lemak ada tukar resepi kah? Hah? Tak ada? Kenapa, Uncle? Semua orang makan, ada kata lagi sedap. Banyak laku. Ada tambah barang baru kah? Tak adalah. Aduh, barang baru tu kita orang lah yang tolong bungkus. Sebab tu lagi sedap. Betul-betul. Eleh. Tolong bungkus je. Tak ada kena-mengena pun. Ini dua budak kecil main-main juga. Kecil-kecil main lah. Lagu ni. Akak suka. Uncle, kuatkan radio tu. Oh, cintaku yang terpendam. Selama ini ku kirimkan salam. Mana semua orang? Ayo, Ros. Semua orang sudah lari. Jangan nyanyi lagi. Rugi, Uncle. Ayo. Oh, cintaku yang terpendam. Selama ini Bising ku kau, kirimkan Ros. salam. Sekian namaku hebat. Apa ni? Ros, Ya, Pak. lagu apa yang kau dengar tu? Lagu baru ni. Sedap. Suara dia merdu. Sedap dia nyanyi. Bukan macam kau nyanyi, sumbang. Amboi. Seronok ya. Gelakkan orang. Mari sini. Ish, jangan main kat sini. Banyak jarum. Baik, Opa. Siapa penyanyi tu? Cik Bidadari. Dia penyanyi baru yang sedang meningkat naik. Lagu dia ni sedang hangat di pasaran. Hari-hari keluar radio. Mesti dia ramai peminat kan? Dasar bukan kita orang lah. Kena pilihan. Ya, kita orang baru ni tahu pasal Cik Bidadari. Upen! Ipen! Hai. Ha, Ihsan. Ada apa? Nah, nanti ada konsert Amal. Jangan tak pergi tengok. Kakak Ihsan pun ada buat persembahan. Ya? Mana satu kakak Ihsan? Yang ni. Okeylah, Ihsan pergi dulu. Ada kerja. Hah? Biar betul. Kenapa, Kak? Ini kakak Ihsan. Dan inilah Cik Bidadari. Susanti kata dia pergi terus ke Padang. Jadi, kita tunggu siapa lagi? Minta maaf. Lambat. Apa itu? Konsert Amal Cik Bidadari bersama... Mana Cik Bidadari? Jangan. Nah, ambil ni. Wah, Abang Is banyak suka sama ini Cik Bidadari. Abang Is kenal kah? Mestilah kenal. Dia peminat nombor 1 Cik Bidadari. Siapa Cik Bidadari ni? Kakak Ehsan. Kakak Ihsan? Ya, abang dah lama kenal dia. Masa belajar sama-sama di bandar. Dia cantik dan pandai menyanyi. Suara dia sedap.
Rose, apa yang bau hanyut ni, Rose? Hah? Alamak! Tak tahu. Opa, ayam yang hangit. Bisinglah! Rose. Berkhayal apalah tu? Pasal Kakak Ihsan lah. Akak kenal Kakak Ihsan? Kenal lah. Tapi dah lama tak jumpa. Sebab dia sekolah di bandar. Jadi tak berapa nak ingat. Tapi Opa ingat, dia memang suka menyanyi. Betul tu. Dia suka nyanyi kat majlis kahwin orang kampung. Yang Opa tahu, nama dia Badaria. Orang kampung panggil dia Badar. Jadi, betul ke Cik Bidadari tu Kakak Ihsan? Tak pasti. Seingat akak, Kakak Ihsan tembam. Macam Ihsan? Dan suara dia pun tak semerdu dan tak sesedap suara Cik Bidadari. Kak Is cakap lain. Abang Is cakap lain. Macam mana tu? Tak apa. Kakak Ihsan balik sini besok. Jadi, besok kita pergi rumah Ihsan, tengok sendiri. Baik, besok jumpa kat rumah kita orang. Kita pergi sama-sama. Mak El, datang rumah saya dulu. Siap. Hai, Upin, Ipin. Hai. Korang tak bawa apa-apa hadiah ke? Ma bawa apa? Aku tahu. Kita bawa makanan. Beli ayam goreng aku RM2. 2-3 jari sakit. Bagi hadiah tak perlu duit. Hadiah apa yang tak perlu duit? Apa dia? Tak ada. Mana pergi gunting ni? Akak, kita orang keluar dengan kawan-kawan. Yelah. Bunga-bungaku yang cantik. Siapa punya kerja ni? Upin! Ipin! Siapa punya kerja ni? Upin! Ipin! Kau ada dengar suara macam suara akak? Tak ada? Kita ambil bunga ni. Kak Ros tak marah ke? Tak terfikir pula tadi. 1, 2, Ihsan! Ihsan! Ya? Nak cari siapa? Korang datang ramai-ramai ni. Kenapa? Inilah Kakak Ihsan. Cik Bidadari. Korang tak kenal kan? Sekarang sudah kenal. Cik Bidadari sangat cantik. Saya suka. Nah, bunga. Oh, terima kasih. Fizi, kau buat apa kat sini? Nak jumpa Cik Bidadari. Dah lama sangat tak jumpa kan? Ya, akak balik ni pun sebab nak bantu Daddy kumpul dana. Fizi, kau tahu ke Cik Bidadari ni Kakak Ihsan? Mestilah. Ihsan kan sepupu aku. Kak Bidadari pun sepupu aku jugalah. Jangan cemburu. Tak cemburu. Hanya susah nak percaya. Saya pun tak percaya. Aku faham. Kak Bidadari tak sama langsung dengan Ihsan. Ihsan macam ni. Kak Bidadari, macam ni. Ihsan! Mari masuk. Mari. Nyanyi satu lagu boleh? Nanti. Bablas! Assalamualaikum. Keluar korang. Siapa ni?
Lama tak jumpa. Ros, kau tak berubah dari dulu. Sama je sekarang. Tapi kau lagi cantik. Ya ke? Ya. Assalamualaikum. Is. Lama ni tak jumpa. Nasib baik kau ingat. Kau apa khabar? Baik? Baik. Kau sihat? Sihat? Cantik motor? Macam kau. Ish, ada-ada je. Betul lah apa aku cakap. Kau pun, Is. Apa kurangnya? Moga semangat sayangkan kampung dan kerjasama sesama kita berterusan untuk kesejahteraan semua. Tanpa membuang masa, saya menjemput penyanyi tersohor dari kampung kita, Cik Bidadari. Dahlah Ros, giliran orang lain pula. Mana? Tak ada orang dah. Akulah. Takkan tak nampak. Sibuk je. Menyampah. Ros, tolong tangkapkan gambar kita orang. Tak nak. Ihsan, kalau Ros, tunggu. Kalau kau Intan Payung, kakak kau pula apa? Mestilah bidadari. Sebab tu nama pentas dia Cik Bidadari.
menyerang dari sebelah kanan nampaknya sekarang ini. Kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuba menyerang berhabis-habisan. Jadi hanya menunggu masa untuk menyerang whistle. Whistle penambat nampaknya masih lagi diselamatkan. Bola masih dalam permainan. Satu hantaran. Cantik. Dua tiga burung terbang. Kita menang. Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Oi, kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul-betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Teddy bawa aku tengok. Ya ke? Bawa kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Yalah. Son, kita kan kawan. Betul. Please, Son. Yelah, nanti aku belikan. Dah tu. Bising. Pergi. Balik. Atau nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Balik dulu. Ihsan, dah ada tiket ke belum? Belum. Jadi aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. Ehsan, ingat lah. Tujuh tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Kat sini kot. Ya. Tak ada. Kat mana agaknya? Aku tahu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul? Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul. Nasib baik kita orang tak. Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepah-sepah ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Hah? Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Oh, tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Akak. Yeah. Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Kenapa tu? Liga bola perlawanan akhir Liga Super Asia. Yeay! Kita
pun sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je. Dua untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Bin, jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ehsan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? Marvelous! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Alah. Tunggu je lah. Tak sabar. Janji ni tak sabar. Dah. Jom main. Jom. Saya. Fizi, kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf Fizi, aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pingsan. Tak apa. Kawan-kawan, Daddy aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dulu. Tadi tiket tak payah pergi. Apa nak bising-bising? Tapi aku dah berangan-angan nak ke stadium. Oi, apa tarik-tarik tangan aku ni? Aku berangan tadi. Tak habis-habis berangan. Macam mana ni Upin? Sekarang kita je ada tiket. Nak pilih siapa? Tak tahu. Diorang semua kawan baik kita. Mana boleh pilih-pilih? Betul. Nanti mesti ada yang merajuk. Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Uncle, nak tanya sikit? Ayo, banyak pun boleh tanya. Tanyalah. Perlawanan akhir Piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kah? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Uncle lah kawan baik Upin sama Ipin. Korang ada tiket bola? Asyik! Udah ada! Saya suka! Kawan-kawan! Tiket bola dah ada ni! Ipin, betul ke? Aku nak ikut. Saya juga. Marvelous! Boleh lah. Jangan tinggalkan aku pula. Tahu. Aku juga mau ikut. Mau duduk di sebelah Memeh ya? Boleh tak? Ya, nak duduk depan. Kat sana aku nak beli macam-macam. Pakai baju yang bagus. Apa dia? Oi! Diamlah! Dia orang ada 2 tiket bola, mau kasih 2 orang kawan baik. Ada faham? Itulah. Tak tahu nak bagi siapa. Semua kawan baik kita orang. Betul. Senang je. 1 tiket bagi aku. Lagi 1 bagi Ehsan. Atau Mail. Atau jadi. Perempuan tak payah pergi. Tahu aja. Fizi. Memang kenal. Aku salah cakap ke? Minta maaf. Ada ni. Mana aku dapat tiket
Mana korang dapat tiket? Mana? Tangkaplah cepat. Atuk. Mana Atuk ni? Nanti. Makan. Buat 3 kudap-kudap. Ini durian sangat sedap. Itu durian IOI. Baru sedap. Ini pun sedap juga. Nyam-nyam. Itu durian udah merah. Patutlah sedap. Tapi yang ini paling enak. Isinya tebal. Sedap. Oh, itu musangking. Yang orang tergila-gila suka. Betul-betul. Harganya mahal. Opang tak mampu beli. Korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk, Upin dengan Ipin. Atuk bagi tiket bola. Untuk kita orang tak ada ke? Tak ada. Dah habis terjual. Alah. Korang berdua dah pilih siapa yang nak dibawa? Belum. Susah nak pilih sebab semua pun kawan baik. Mana tiket tu? Bagi Atuk. Siapa nak pergi? Saya. Memi dengan Susanti pun nak pergi tengok. Kita mau tengok stadium, bukan tengok bola. Enggak pernah ni masuk stadium. Saya pun. Itu je. Semua saya punya. Semua saya punya. Apa lagi datang ramai-ramai ni? Atuk, nanti kita tengok bola sama-sama ya. Kita orang dah ada tiket. 2 Atuk bagi, 2 lagi Upin Ipin bagi. Jadi, Upin Ipin tak pergi ke? Meme dengan Susanti pula? Meme dengan Susanti tak jadi nak pergi. Kaki Upin bengkak. Tak boleh jalan. Jadi, Upin tak boleh pergi. Ipin pun tak pergilah. Bertuah korang dapat kawan baik macam mereka. Tapi korang ada ingatkan mereka? Patut kawan baik. Kita tengok sama-sama. Satu hantaran. Dengan ini peluang terakhir kita. Orang kena cantik.